Kalau ringgit jatuh, harga emas naik. Kalau USD jatuh, harga emas naik juga. Sebenarnya emas ni adalah duit yang sebenar. Sebelum tahun 1971, wang kertas dolar bila nak dicetak perlu bersandarkan dengan emas. Waktu tu duit kertas ni fungsinya hanya sebagai voucher saja bagi emas ni. Tapi lepas tahun 1971, duit kertas yang kita pegang diwujudkan out of nothing. Ia sentiasa dimanipulasi nilainya dan sejarah menunjukkan mana-mana mata wang pasti akan runtuh dan hilang nilainya dalam jangka masa panjang. Tak sama seperti emas yang bernilai sepanjang zaman. Jadi tuan-puan macam mana? Tuan-puan dah mula faham kan serba sedikit tentang kepentingan simpanan emas. Simpanan emas tuan-puan sebenarnya bukanlah satu pilihan, tapi satu keperluan. Dah bersedia untuk nak mulakan simpanan emas di Public Gold? Ada bajet serendah RM100 pun dah boleh dah. Mula menabung emas sikit-sikit dalam akaun Emas Gap Gold Accumulation Program. Nak jadikan emas sebagai aset simpanan masa depan, boleh klik link di bio. Saya bantu tuan-puan sebaiknya insya-Allah.